Kali, mulu luar kau dia. Aku tak luar lagi. Tak boleh gitu. Aku peling yo lepas aku klik Kuala Lumpur ni aku nak luar benar yo. Oh, tak apa gitu lah. Kira petang ni aku nak pergi jumpa dia, nak ayat aku nak pergi interview kerja Kuala Lumpur Bagi molek rasa hari ni. Senang je pun tak ada masalah dalam dunia ni. Okay? Dah dah. Sebab tu aku nak catch up denganmu. Esok aku nak pergi Kuala Lumpur pada interview kerja. Cepat gila mu nak tinggal kapal ni. Okey gitu pun. Aku pergi seminggu je. Lepas tu aku balik lagi. Tapi aku ada satu benda nak ayat kamu. Tapi aku akan ayat lepas aku balik daripada Kuala Lumpur lah. Betul sangat kau. Mestilah betul gila. Tunggu aku balik dah. Janji dah, mau balik cepat dah. Aku tunggu ni. Janji. Habis-habis nak pergi dah. Nak pergi dah. Nak pergi lama. Tak pergi lama pun. Seminggu je. Pergi rumah mula dah. Okey. Buana Puteri tak balas chat aku. Dah lah wanti. Semalam aku mesej aku kata aku klik hari ni. Tak balas wanti. Apa takut dia tak ada internet kot. Tak apa kak ya, pergi rumah yo. Oh, letih bawa kereta jayang. Lih, Di mana? tak ada mari belakang tu. Aku ada nak surat ni. Surat daripada Puteri. Puteri? Mana yo? Dia suruh aku komung bila balik ke. Dia tak ada tak? Membuatku terpuruk, rasa ingin mati. Derita yang mendera kapan akan berakhir. Hanya engkau yang mampu lukan hatiku. Aku cinta. Ali, maaf sebab aku tak tahu rumah. Aku tahu janji nak balik. Tapi aku dah tak kuat. Aku sakit. Lama dah aku tahu aku ada penyakit. Tapi aku tak serius hari-hari kita wanita tu. Aku gembira masa denganmu. Bersama buat aku rasa macam hidup mula. Aku tak pernah royak. Tapi benarnya aku sukamu dari dulu lagi. Mungkin masa tak pernah betul untuk kita. Tapi sekurang-kurangnya kita pernah ada satu hari pertemuan daripada Puteri kepada Khalid. Hancurkan aku, sakitnya, sakitnya, oh sakitnya, ku akui. Puteri, aku dah balik. Tapi mu tak tunggu aku pun. Kalau mu dengar, aku pun suka mu. Cuma aku lambat. Terima kasih untuk hari biasa yang paling aku rindui.